soalan yang kedua, mitos yang kedua kita mau tanya, macam mana kalau dengan yang bersama hari-hari tu doktor, tu ada peluang untuk cepat dapat anak ke atau macam mana? Tu benda betul ke ataupun mitos tu doktor? Okey. Yang itu kan memang kalau secara logiknya kita fikir, kau ni kena bersama setiap hari kan, baru boleh mengandung. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Sebab kalau doktor selalunya sarankan bersama dalam minimum kena jarak 2 hari lah, jangan setiap hari. Kalau setiap hari nanti kualiti sperma tu pun akan berkurangan lah. Memang kalau lelaki memang setiap hari sperm ada dihasilkan, tidak sama dengan perempuan. Kalau perempuan sebulan sekali kan. Kalau lelaki dia setiap hari tapi dia dalam tempoh 72 jam begitu. So baru dia akan ada penghasilan yang baru. So kalau doktor punya saranan jangan hari-hari, minimum 2 hari jarak supaya kualiti sperma tu pun bagus lah. Kalau hari-hari pun tidak sesuai, kualiti tidak bagus lah. Okay, baik doktor. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan sikit lah. Berkenaan dengan bila waktu terbaik untuk jumpa doktor kalau masih belum hamil ataupun masih, kita boleh cakap masih belum bunting lah doktor, macam mana? Okey, waktu terbaik selalunya macam tadilah. Kalau macam masih muda lagi, boleh cuba dulu. Selalunya selepas setahun lah. Selepas setahun kita sarankan untuk berjumpa dengan doktor. Tapi contoh kalau ada masalah lain, contoh usia sudah meningkat, itu satu. Kedua, memang kita tahu dia tu ada penyakit macam contoh endometriosis, adenomyosis yang memang senggugut teruk, memang tahu ada risiko untuk, memang telah pernah disahkan oleh doktor, memang ada risiko untuk dia ni susah untuk mengandung. Jadi yang itu jangan tunggu lama. Dalam selepas 6 bulan begitu, rasa terus jumpa dengan doktor lah. Itu saya punya saranan. Lepas tu lagi satu, kalau mau jumpa jangan jumpa sendiri, kena dua-dua kena datang. Dua-dua lah doktor. Suami Sebab isteri lah. sebab salah satu mitos juga kata perempuan lah punca tidak subur, tapi sebenarnya dua-dua. Jadi kalau mau dapatkan nasihat doktor atau rawatan daripada doktor, selalunya kita suruh datang dua-dua lah, dua-dua. Okey doktor, ada satu soalan lain terlintas di pikiran. Okay. Mungkin dulu-dulu kita pernah dengar lah orang kata kalau mengandung. Okay, ini topik yang sudah mengandung lah doktor ya. Sudah mengandung, kalau dia makan nanas banyak kan, dia boleh gugur. Benda tu betul kah doktor? Sebenarnya itu adalah mitos. Sebab sebenarnya walaupun makan nanas masa mengandung tu, sebenarnya dia tidak ada risiko untuk menyebabkan keguguran lah. Itu sekadar mitos sahajalah. Tidak ada kandungan nanas tu yang dibuktikan secara perubatan dia boleh menyebabkan keguguran lah. Jadi sebenarnya kalau makan nanas tu tidak ada menyebabkan keguguran, tapi mungkin dalam kuantiti yang banyak tidak juga lah. Tidak juga. Cuma mungkin dari segi psikologi lah. Dari segi psikologi. Sebab ada juga pesakit dia kata, doktor saya berdarah sebab sudah saya makan nanas. Tapi sebenarnya kadang-kadang itu lebih kepada psikologi atau mungkin faktor lain lah. Tapi sebenarnya kandungan nanas tu memang sudah kita periksa, memang tidak ada lah yang boleh menyebabkan keguguran. Okey doktor, ada satu soalan masih lagi tentang mitos dan fakta doktor. Tauge. Doktor tahu kan sayur toge kan doktor? Tauge, okey. Sayur toge ni dia boleh buat perempuan cepat hamil. Macam mana tu doktor? Setakat ini saya tidak pernah dengar lagi lah sayur tauge tu boleh menyebab dari segi perubatan. Kalau dari segi perubatan moden ni dia ada banyak lah. Banyak, tapi kalau dari segi tauge tu kita tidak tahu lagi apa konten dia yang boleh meningkatkan kesuburan lah. Tapi kalau dari segi kalau macam contoh pasangan tu dia mau tahu apa jenis ubat, makanan atau suplemen yang sesuai untuk subur, nombor 1 kena makan folic acid. Folic acid, amalkan folic acid setiap hari. Kedua, vitamin D. Vitamin D dalam 1000 unit begitu setiap kali, 1 kali sehari. Ketiga, CoQ10. CoQ10. Keempat, fish oil, DHEA. Yang ini memang telah dibuktikan secara saintifik, memang boleh meningkatkan kesuburan lah. Memang meningkatkan kesuburan. Kalau macam dari segi tauge apakah itu
memang kita tidak tahulah sebab kita tidak ada belajar dari segi perubatan itu Dari segi boleh. perubatan tu memang Kita tiada tidak lah tahu kan doktor. kontennya apa kan. Mungkin kalau kita buat kajian tengok sebenarnya dalam tu high folic acid, kita tidak tahu kan sebab belum ada kajian yang dibuat lagi. Tapi secara umumnya saya tidak sarankan untuk ambil tauge lah untuk ini. Saya lebih kepada suplemen lah. Suplemen tertentu yang macam doktor cakap tadi lah. Okay, baik guys, tauge dia tidak mempengaruhi ya. Tidak. Suplemen lebih baik. Okey doktor, kita bercakap berkenaan dengan sukar untuk hamil. Apa pendapat doktor berkenaan dengan adakah genetik ni dia mempengaruhi kesuburan doktor? Ya, genetik memang mempengaruhi kesuburan. Genetik selalunya yang tidak normal ni selalu berkaitan dengan usia. Selalu penyakit genetik yang dia sukar hamil ataupun dia hamil dia gugur. Contohnya kalau Down syndrome, Patau syndrome, Edward syndrome, mungkin dia mengandung sudah tapi dia tidak dapat menempel. Maksudnya mungkin dari segi genetik tu memang memainkan peranan penting jugalah untuk seseorang itu untuk hamil lah. So selalunya dia berkaitan dengan usia. Kalau usia lebih dari 35 tahun, semakin meningkat usia semakin tinggilah. Contoh kalau usia 35 tahun, satu daripada 400 boleh ada risiko genetik abnormal, baby genetik. Semakin meningkat usia semakin tinggilah. Contoh kalau 40 tahun, satu daripada 250. Begitu. Semakin meningkat usia semakin meningkat risiko untuk genetik tidak normal. Itu pun boleh menyumbang jugalah, sebab tu usia pun boleh menyumbang juga faktor genetik, boleh menyumbang kepada tidak subur jugalah. Itu berkenaan dengan usia lah kan doktor? Usia jugalah. Okey, kalau pendapat doktor berkenaan dengan berat badan doktor. Kadang saya dengar kalau macam orang dia mau mengandung kan, dia akan menurunkan berat badan tu, macam mana tu doktor pendapat doktor? Okey, yang ini memang paling utamalah kalau bagi saya, paling utama. Sebab kebanyakan yang saya jumpa baru kahwin, sebelum kahwin tu kurus, slim lagi. Wah, slim. Lepas tu sudah kahwin, mengembang pula. Semakin meningkat berat badan. Mula-mula sebelum kahwin haid memang tiap-tiap bulan. Lepas tu selepas 2-3 bulan kahwin begitu, berat naik, terus period pun tidak lancar, bukan tiap-tiap bulan, 3 bulan sekali. Sudahlah masa tu stres kan, stres memang ada pressure. Kalau orang mau mengandung ni, selalu dia ada pressure dari family kan. Oh, kenapa tidak mengandung lagi? Betul, Stres dari itu. Sekalinya period lagi tidak tetap, terus macam mengandung kan tidak mengandung. So dari segi berat badan naik. Lepas tu stres, pressure daripada persekitaran, daripada keluarga untuk mengandung. Tu memang salah satu faktor yang doktor selalu nampak yang memang biasa. Kadang-kadang ada yang lepas kahwin dapat dia subur, masa awal-awal dia subur, dia mengandung sekali, mungkin dia keguguran kah. Lepas tu semakin lama semakin naik berat badan, period pun tidak tetap. Lepas tu tidak boleh mengandung. Kebanyakan saya jumpa begitulah. Mengandung mula-mula lepas kahwin mengandung sekali begitu, gugur. Lepas tu tak boleh sudah mengandung. Salah satu faktornya paling utama ialah naik berat badan. Naik berat badan tu salah satu faktor. Dia selalunya dikaitkan dengan PCOS. Yang selalu orang dengar. Kebanyakan ramai sekarang yang tahu PCOS tu apa. PCOS tu salah satu punca juga tidak boleh hamil lah. Sebab dia punya telur tu tidak dapat dikeluarkan. Sebab lemak di badan ni dia boleh menyimpan hormon. Semakin naik berat badan, semakin banyak hormon yang tersimpan, estrogen tersimpan di lemak. Jadi kitaran haid pun dia jadi tidak menentu. Jadi menyebabkan tidak subur lah. So berat badan tu memang memainkan peranan yang sangat penting lah. Okey. Doktor. Doktor, ada lagi satu mitos ya. Kita banyak hari ini bahas tentang mitos sebenarnya. Okey, ada lagi satu mitos, penggunaan seluar dalam yang ketat doktor. Dia boleh menyebabkan lelaki tidak subur. Ada benda tu macam mana doktor? Mitos ke ataupun fakta? Itu bukan mitos, itu fakta. Ini first time kita ada fakta hari ini. First time kita semuanya ada fakta. Mitos. Semua mitos. So sebenarnya tight undergarment ataupun seluar dalam yang ketat tu memang boleh menyebabkan kualiti sperma atau kuantiti sperma tu berkurangan. Sebab apa? Sebab dia kalau testis ni dia terdedah kepada
suhu yang tinggi. Contoh kalau macam satu, kalau dia sentiasa pakai seluar yang ketat. Kedua, kalau dia pekerjaan lelaki tu dia dia selalu duduk dalam masa yang lama. Contoh driver kan, dia sentiasa duduk lama. Betul-betul. Jadi dia punya kawasan kemaluan testis tu sentiasa terdedah dengan haba yang tinggi. Ataupun kalau dulu-dulu orang guna laptop kan atas ini, tapi tidak ada sudahlah kan orang pakai laptop atas ini. Betul-betul, atas riba Itulah orang selalunya kata. pekerjaan macam driver itu memang boleh menyebabkan kualiti sperma berkurangan dan juga boleh menyebabkan tidak subur lah. Faham.